Bismillah. Tapi seelok pakai motor lah, minyak ni untuklah minyak orang pergi kerja je, sesuai lah. Kena patah. So geli-geli.
time-time macam ni aku tak suka. Orang tengah layan ni. Weh, sini corner base kot. Banyak kereta pula. Berdiri pula. Tak apa lah. Tapi ni pendapat aku lah, kalau korang nak pakai juga minyak ni, pastikan korang guna ni untuk kerja lah. Kalau pakai suka-suka ni macam rugi lah. Macam aku suka-suka. Tapi ada kan lah untuk kerja kan, jalan jauh, terpulang lah. Kalau kerja ke suka-suka ke kan. Tapi bagi aku sesuai lah pakai minyak ni. Tapi minyak ni dia macam standard juga tau, walaupun dia tulis racing pun kan. Tapi selesa lah pakai minyak ni. Korang patut cubalah. Aku dah pakai dari tahun 2018 motor ni keluar. Aku dah start pakai minyak Petronas yang jenis Petronas pula. Aku dah pakai Shell ni dari tahun 2018 dan aku start pakai minyak yang mahal sikit. Agak puas juga. Aku tak agak ni minyak ni tak bagus. Minyak ni bagus. Sebab itu aku pakai balik minyak ni. Selesa lah. Nak bawa laju ku, nak bawa slow kan. Tapi minyak ni dia berat time dia sejuk lah. Keadaan dekat traffic light kan, macam sebu je motor kan. Sebenarnya minyak dia pekat. Bila dia panas tu rasa lembut gila enjin kau. Dan antara dua botol yang aku pakai tu, Shell ni kan, yang biru tu long distance ataupun dengan racing ni kan, dua-dua tu bagi aku perfect lah. Sedap lah pakai. Tak kata minyak ni tak bagus. Aku rasa selesa lah untuk motor-motor standard.
Kalau motor yang modified tu mungkin pantang larang dia kena banyak lah, nak kena perhatikan lagi. Perhatikan minyak tu lah. Kadang-kadang motor standard ni dia tak perlu pun tengok minyak hitam tu banyak kali. Motor racing ni yang dah pakai block kan, pakai block racing tu, pakai block racing ni minyaknya lagi kuat makan sebenarnya. Dia tak makan, cumanya cepat ni lah, cepat terbakar lah. Kalau block standard ni dia minyak tak terbakar sangat, dia fokus ketahanan. Dia sesuai lah motor-motor standard sekarang ni yang dah modern-modern ni kan. Korang kena cubalah. Pagi aku dah cukup selesa dah ni. Maaf lah kalau dah lama gila aku tak apa orang kata, tak post. Tak post. Aku terlampau suka sangat main game, sehingga kan aku kata berehatlah kot sekejap. Aku ni suka menukar-nukar. Bahaya betul lah. Itu yang aku tak suka. Tak suka buat sesuatu tu aku kena Naruto lah siap. Mungkin sampai sini saja videonya. Kita berjumpa video akan datang. Okay, doa-doa lah selera aku ni kembali selera nak buat video. Dia macam betul lah orang-orang vlogger kan, satu masa tu kita akan cuba nak buat tu, tiba-tiba nak beralih susah tu nak sebut lah kalau pakai handbag ni. Beralih arah lah. Tiba-tiba kita tukar selera kan. Aku pun tak tahu lah nak buat terus ke tidak. Sebenarnya ingatkan lepas raya ni nak perform balik tau YouTube ni. Itulah, doa-doa lah aku sihat. Kita jumpa lain video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Peace.